Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya bersama-sama dengan 3 rakan saya akan membentangkan aplikasi Android yang kami bangunkan untuk membantu menguruskan proses mengisi borang Q47 di sekolah-sekolah. Kami semua sedia maklum bahawa borang Q47 merupakan borang rasmi yang digunakan untuk melaporkan pemilikan dan penempatan aset ahli kerajaan di Malaysia. Aset ahli kerajaan ini merujuk kepada semua aset bergerak yang dimiliki oleh badan-badan kerajaan seperti perabot, kenderaan, komputer dan peralatan lain. Borang ini perlu dilengkapkan dan dikemukakan kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia JANN sebagai sebahagian daripada proses pengurusan aset ahli kerajaan. Ia memainkan peranan penting dalam memastikan accountability dan ketelusan pengurusan harta kerajaan di Malaysia. Walau bagaimanapun, kami mendapati bahawa pengawal aset di sekolah-sekolah sering menghadapi beberapa cabaran dan rungutan dalam mengisi borang Q47. Antaranya ialah 1. Kekurangan maklumat dan dokumentasi aset yang lengkap. 3. Kekurangan sumber dan sokongan dalam menguruskan aset sekolah. 4. Kerumitan dan kekeliruan dalam memahami format dan tata cara pengisian borang. 5. Masalah dalam menyimpan dan mengekalkan rekod aset yang lengkap. Seteru itu, kami telah membangunkan sebuah aplikasi Android yang bertujuan untuk memudahkan proses pengurusan aset dan pengisian borang Q47 di sekolah-sekolah. Aplikasi ini menggunakan teknologi MIT, App, Inventor dan Google Sheet untuk 1. Menyediakan template borang Q47 yang mudah difahami dan diisi. 2. Mengumpul dan menyimpan data aset sekolah dalam pangkalan data Google Sheet. 3. Menjana borang Q47 secara automatik berdasarkan data aset yang direkodkan. 4. Membolehkan pengesahan dan tanda tangan digital bagi memudahkan proses kelulusan. 5. Menyediakan fungsi backup dan pengurusan rekod aset yang lebih sistematik. Dengan adanya aplikasi ini, kami harap dapat membantu mengurangkan beban kerja dan memudahkan urusan pegawai aset di sekolah-sekolah dalam menguruskan aset dan mengisi borang Q47 dengan lebih efisien. Terima kasih.